Kerja berpasangan di dalam pejabat yang sama ataupun kerja asing-asing? Korang prefer yang mana satu? Pernah tak korang dengar ada orang sebut, "Weh, mana boleh kerja dekat tempat yang sama, nanti kalau bergaduh susah nanti kan, sampai benda kerja boleh efek." Sebenarnya tak semestinya, sebab ramai je yang saya kenal kerja dengan pasangan mereka dekat tempat pejabat yang sama. Isunya adalah adakah mereka boleh memisahkan benda yang peribadi dengan benda yang kerja. Okey, kenapa ada orang boleh senang nak pisahkan? Kenapa ada orang susah nak pisahkan? Okey, kerana kalau kita baca buku komunikasi warna juga dan cerita pasal colored brain, ada orang jenis blue brain. Blue brain cara dia fikir semua connected. Cara dia fikir maksudnya dia susah nak pisahkan benda yang peribadi, benda yang tempat kerja profesional akan sentiasa berkait. Apa yang kalau dekat peribadi ada problem, dia akan kaitkan dengan profesional. Sebaliknya, colored brain dipanggil red brain. Red brain adalah orang yang sangat logical dan analytical dan critical thinking dia bagus. Maksudnya cara dia berfikir memang secara naturalnya sangat mudah dia nak pisahkan peribadi dan profesional. So kalau ada apa-apa berlaku, itu hal kerja lah, janganlah bawa kat rumah. Itu hal rumah, biarlah kat rumah, janganlah bawa ke tempat kerja. Macam tu. So mana pasangan yang boleh kerjasama dari segi ini, insya-Allah dia akan bagus dari segi relationship ataupun tempat bekerja. Oleh itu, kalau korang rasakan korang bukan red brain, mungkin korang blue brain, korang kena bentukkan sifat dan juga sikap-sikap untuk belajar bagaimana nak memisahkan antara peribadi dan profesional. So, korang rasa korang otak blue ke otak red? Okey. Nama saya Firal Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.